Aku risau betul lah. Bagi sini kau tak nampak. Kenapa aku bagi sini? Kau masuk aku bagi sini lah. Buat sampai kanan. Ish, Aku dah berjalan kanan tadi mau jalan kanan. Tular di media sosial pada 6 September 2025, rakaman sebuah lori dipandu melulu dengan memotong beberapa buah kenderaan di kawasan garisan berkembar. Saksikan rakaman insiden tersebut. Tular rakaman driver lori ini memandu secara melulu hingga menyebabkan tiang elektrik tumbang. Woi, wah sudah. Bundek, aduh. Aku takut ni. Aku risau betul lah. Wih, dia dah geram ni. Dia takut ni. Kau ambil nombor ni. Nombor lori dia ni. Ambil gambar sekali. Tak kuasa apa dulu. Nak lari je ni.
driver lah. Je, nombor plate ni. Nampak. Kata mat ni kan? Jangan polis sampai. Pada 28 Ogos lalu, viral sebuah lori memandu laju di lebuh raya dalam keadaan hujan lebat sehingga terbalik. Sikap pemandu itu dikecam netizen kerana keadaan jalan licin sangat berisiko untuk berlaku kemalangan lagi-lagi bagi kenderaan berat. Kecoh di media sosial baru-baru ini mengenai pertelingkahan antara dua pemandu. Jom kita saksikan insiden tersebut. Tapi kalau kau langgar aku macam mana? Kau duduk belakang kan? Jalan kau Mat, kau duduk belakang. Mak, abang kau duduk belakang kan, kau duduk depan. Dengan kau. Kau langgar kita. Kau tak nampak tu aku bagi sini. Kau masuk aku bagi sini lambat sampai kanan. Ish, aku daripada jalan kanan tadi kau mahu masuk kanan jalan kanan. Kelapa. Siapa? Apa ni? So, berdasarkan penilaian anda, siapa yang salah dalam insiden ini? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen.